Pulau Ketang nak pergi Kuala Lumpur, Terengganu lah. Nak pergi 5 hari. Okey? Dengar baik-baik. Kalau kita nak pergi ke suatu tempat yang jauh, destinasinya 85 km dan ke atas, faham? Maka kita dianggap musafir setelah keluar daripada mukim. Okey, daripada Pulau Ketang nak pergi Kuala Lumpur 450 kilo. Bermakna kita, destinasi kita sudah lebih dari 85 kilo. Maka pada hari kita berjalan itu, kita pun keluar daripada Pulau Ketang sampai nak pergi ikut mana? Ikut ni lah, pasal nak pergi ikut Batu Nang, naik ke Bukit Jom. Faham? Sampai di Bukit Tunggal, maka kita sudah keluar daripada mukim Pulau Ketang, Pulau Duyung. Faham lagi? Sampai di Bukit Tunggal, kita sudah boleh jamak qasar kalau masuk waktu. Kenapa? Kerana kita namanya musafir. Pasal apa musafir? Pasal kita perjalanan destinasi 85 km ke atas. Jadi, kalau nak duduk di KL 4 hari dan ke atas, tak masuk hari pergi dan hari balik, maka namanya hilanglah nama musafir, status musafir setelah sampai di KL. Tapi kalau nak duduk di KL 3 hari atau kurang, maka walaupun sampai, tetap berstatus musafir yang singgah di KL. Jadi kalau dapat nama musafir lagi, boleh jamak qasar. Hilang nama musafir, tak boleh jamak qasar. Dalam masalah awak ni, awak nak pergi 6 hari. Nak pergi 6 hari, termasuk hari pergi dan hari balik. Okey, hari ini hari apa? Hari Rabu. Kita nak tolak hari ini. Lepas tu Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Bila nak balik? Isnin. 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham? 6 hari. Hari Rabu pergi, hari Isnin balik. Okey. Hari pergi tak dikira. Pak. Hari balik tak dikira. Pak. Tinggal berapa hari? Awak hanya dikira nak pergi 4 hari saja di KL. 4 hari, hilang nama musafir. Tapi kalau awak nak pergi 3 hari sahaja, nak pergi hari Rabu, nak balik hari Ahad. Ni Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey. Rabu hari ni bertolak. Ahad, tengah hari tolak balik. Hari bertolak balik, tidak dikira. Hari pergi hari ni, tidak dikira. Tinggal berapa? 3. Siapa yang nak pergi 3 hari saja, masih musafir. Boleh jamak qasar. Faham tak? Okey. Awak dah boleh nak pergi 6 hari, tak boleh jamak qasar. Dalam perjalanan pergi balik, boleh. Faham? Sebab awak sampai di Kuala Lumpur, hilang nama musafir. Dalam perjalanan, nama musafir. Boleh jamak qasar. Yang kata hilang nama musafir, sampai di Kuala Lumpur, bertukar nama pemukim Kuala Lumpur. Bila awak bertolak balik di Kuala Lumpur, nak balik ke Terengganu mula, awak dapat nama musafir balik. Kerana Kuala Lumpur nak balik ke Pulau Ketang, lebih dari 85 kilo. Jadi keluar daripada Tol, Gombak, Orang Bang, boleh jamak